hendaklah seorang segerakan belajar ilmu fardu ain kalau tahu dirinya belum belajar fardu ain dengan cara yang betul, dengan cara yang mantap. An-nafahat ini atau perasaan ini yang datang, walaupun bila ia datang dia rasa risau, bimbang, kadang-kadang menangis. Tetapi ini walaupun dia rasa risau, sebenarnya perasaan ini adalah sesuatu yang membantu dia untuk bergerak ke arah beramal. Kalau dia tidak rasa risau, tidak rasa takut, bagaimana dia akan bergerak untuk amal? Boleh jadi dia malas. Maka bila orang dia ada perasaan ini, kemudian dia dapat dirinya mahu belajar, mahu hadir majlis ilmu, mahu tahu lagi, ini adalah permulaan jalan untuk memperbaiki dirinya. Hendaklah dia beramal dengan sebab-sebab yang memperkuatkan perasaan ini. Dan cara untuk membuat sedemikian adalah dia belajar ilmu agama dan mantapkan diri dalam ilmu agama, khususnya ilmu aqidah, ilmu tauhid, yang dengannya dia jaga aqidahnya, dengannya dia jaga imannya. Maka hendaklah dia mantapkan diri dalam ilmu agama, dia mantapkan diri dalam memahami kadar yang namanya ilmu fardu ain. Jangan dia bila mahu mantapkan dirinya dan memperkuatkan dirinya, dia pergi sibuk dengan sunnah dan dia belum belajar ilmu fardu ain. Tak. Mahu memperbaiki diri, maka ada step-stepnya. Pertama, kena memastikan sudah belajar ilmu fardu ain. Dan jangan orang dia kata, saya sibuk, tak boleh, saya ini. Kalau orang dapat tahu bahawasanya kematiannya setelah 1 minggu dan dia belum lagi belajar fardu ain, apakah dia akan buat? Adakah dia akan kata, oh sibuk lagi, ada lagi kerja, ada lagi beberapa perkara dalam bisnes, saya nak habiskan sebelum mati? Atau dia akan tengok, apa dosa yang saya telah buat untuk nak taubat? Apakah wajib yang belum buat untuk nak buat? Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah,